harap Kenapa apa aku boleh makin improve lah. salty Okay, so itulah kenapa makin salty ni ya. Assalamualaikum dan hello everybody, welcome back to Borak Screen. So hampa bersama aku, tak lain tak bukan saya aka Ali Naga. Dan hari ni aku tak keseorangan lah, sebab of course kita ada bersama kita Arif Po. Hello everyone. Hello everyone. Yes, Selamat datang ke Borak Screen. Dah lama dah kita tak podcast kali. Nampak gaya before this asyik buat video sendiri je kan. itulah, it's been a while. So hari ni Ya. kita come back berdua untuk borak pasal satu filem yang kita dah tengok, walaupun kita tengok berasingan. Tapi kita Ya, betul. akan borak pasal filem ni sebab filem ni this kind of genre ada special place in our both punya heart. Di mana kan Betul. filem ni merupakan filem Hindustan yang bertajuk Alpha. Yes, so Yes. mungkin hampa pun dah tahu yang dalam channel kita orang pun kita pernah react kepada Alpha punya trailer beberapa hari yang lepas kan. Betul. So Arif, Han dah tengok ni filem Alpha ni. So, Wih, aku dah tengok tu. Tapi itulah tak ramai orang. tak ramai orang ah. Tak ramai ya. Sebelum kita go deeper, aku cerita sikit lah apa yang aku faham lah pasal filem ni. Kejap. Kenapa? Sebelum hang go deeper kan, suara hang memang dah deep lah. Guys, korang tengok dia punya mic baru. Yes, memang Congrats. dah lama dah perhati si Minah ni. So aku pun dah tak tahan, aku pun melamar dia lah. Sedap suara, sedap. Congrats. Yes, Hopefully thank you. Buat konten lagi lepas ni Harap-harap hampa semua boleh support konten Borak Screen supaya nanti Arik pun ada semangat untuk upgrade juga. Yes, aku akan beli juga tapi tunggu 100. TikTok tak tahu kenapa, asyik 97, 96 je. Yeah, so support guys. So yeah, Yes. basically based on the trailer, aku pun tak tahu nak expect apa sangat. Duk nampak memang action pack lah. Tapi once aku dah tengok, basically aku dapat rasakan cerita ni agak menarik sebab dia berkenaan seorang wanita ni yang dibesarkan dalam satu makmal dan dijadikan sebagai senjata lah. Sebab kan dia ni bukan human yang biasa kan. So itu basically aku rasa macam dia punya surface level lah. Sebenarnya dia banyak benda lagi berlaku dalam ni, Eric. Betul, dia banyak lagi benda yang berlaku dalam ni. Dia macam umpama like dia diberikan serum, dia ada satu enhance dia punya kuasa, tapi bukanlah kuasa yang merapu, dia ada kuasa apa boleh halimunan ke, ada keluar api kat tangan, tak ada. Cumanya macam lebih daripada segi dia punya tumpuan, dia punya visionary, dia punya hearing dia, lepas tu dia punya immune dia lebih responsif dan lebih better daripada apa orang cakap normal human lah kan. And dia dijadikan sebagai apa orang cakap mesin manusia lah, mesin senjata lah yang akan berkhidmat untuk negara lah kan satu hari nanti. So that's a basic movie. But apa yang berlaku dalam this movie, something happen to that girl lah, Alia Bhatt yang memegang watak sebagai Sita, yang mana terbongkar sedikit rahsia tentang latar belakang dia, keluarga dia before this lah kan. So itu adalah surface about this movie, surface ataupun storyline synopsis about this movie. So apa yang kau suka tentang this movie Syed? Bila cerita pasal movie Hindustan yang mana dia boleh katakan ada duration yang panjang, and adakah kau berpuas hati sebenarnya secara overall bila kau tengok movie ni? Aku rasakan, aku tak tahu kenapa untuk filem Hindustan, for this filem aku rasa macam dia tak sepanjang, duration dia tak sepanjang macam filem-filem Hindustan yang aku selalu tengok. Sebab filem ni pun dalam 2 jam 20 minit macam tu kan. Ya. Kalau tak selalu standard nak dekat 3 jam kot kan. Betul. Tapi other than that,
Um, aku suka apa orang panggil dia punya konsep tu aku suka. Konsep um, macam mana dia ni dibesarkan dalam makmal, tu dia juga senjata. Lepas tu ada benda-benda yang bila kita tengok tu kita dapat explore macam oh macam ni rupanya, macam ni rupanya. So ada sedikit lapisan yang kita dapat korek apa semua tu. Other than that adalah of course dia punya action. Aku okay lah, quite puas hati jugalah dengan action-action dia. Banyak juga action-action. Very action pack apa semua. Yes, Um, betul. and aku rasa macam dia punya action sequence dia memang kemas. Macam mana dia framing all the shot, all the fighting Betul. memang nampak clear dan kemas lah. Puas hati lah tengok. Other than that, lakonan tak bersentuh lah. Lakonan aku rasa tak ada masalah. Aku rasa perfect. Lepas tu aku rasa walaupun cerita ni ada dia punya plot twist, tapi tak adalah nak kata plot twist dia hebat, wow sangat-sangat kan. Sebab Yes, betul, betul. hmm, Sebab dia dah buka awal dah sebenarnya cerita dia punya apa, dia punya kisah dia. ya betul. Yes, itu satu lah. Pada act pertama korang dah faham dah what's going will happen lah. Tapi pada hujung dia ada plot twist yang lain Betul. yang menjadi punca kepada satu perkara. Tapi big plot twist tak adalah. Yang plot twist yang diorang munculkan tu pun lebih kepada macam mungkin isu India tu je lah. Isu Yes. sana lah. Kita yang as a apa orang cakap luar daripada non-Indian watcher ni, aku rasa kita tak rasa macam terkejut sangat bila Tapi tengok dia punya tapi plot twist tu memang kan. bila filem-filem Hindustan ni dia pun selalu ada semangat patriotik tau. Bila Dia tengok kan. propaganda sebenarnya. Saja nak Ah, memburukkan negara lain tu, tahu tak? itulah Pandai tau. dia menggunakan platform media filem depa tu lah untuk bagi tahu kan dekat orang apa semua kan. Yes. Nampak ah. Itu aku tak berapa setuju sangat lah sebab itu propaganda ada orang lah. Faham? Orang punya musuh orang kan. Mana tahu-tahulah. Hmm. Lagi satu Aku apa dia lagi tu? lagi satu aku just nak kata yang aku suka filem ni sebab aku rasa landscape yang digambar tu sangat cantik lah sebab dia kan ada a few Yes. location apa semua tu kan. So very refreshing and sedap mata memandang lah. Betul. Betul. Aku setuju yang tu. Aku rasa movie ni apa yang best adalah daripada segi aku panggil as a storyline, dia punya konsep je kot aku rasa better. Konsep yang dia dibawa dalam this movie tu memang menarik. Tetapi other than that, about pacing this movie, somehow pacing this movie dia agak laju sebenarnya. And ada beberapa emotion part yang aku rasa macam sedikit cringe. Lagi-lagi di antara tak apalah kita borak lagi-lagi di antara adik-beradik punya hubungan yang aku rasa macam terlalu cepat diorang. Betul, setuju. Lagi-lagi dia ada part lah, dia ada ada side girl tu kan yang Ya. cepat betul dia rapat dengan orang ni. Cepat betul dia terus tuju tau. Betul? Macam karakter perempuan lagi satu ni selain daripada Alia Bhatt ni, satu lagi tu kembar dia tu, macam cepat sangat. Laju sangat. Dia tak ada build up sikit tau. So aku jadi macam aduh, awal sangat aku rasa macam kenapa tiba sangat ni kan. Lepas tu apa ni kan. Macam Itulah. diorang tak ada serious conversation yang terlampau tunjuk Alia ni dah berubah, dia dah terima apa semua. But memang tak nampak lah daripada segi tindakan lah. Lepas tu aku rasa daripada segi action aku okay, cuma aku sedikit overwhelmed dengan dia punya slow-mo sebenarnya. It's too much. Betul. Aku tak tahu lah. Aku tak Bukan filem Hindustan selalu macam tu ke? Ya weh, tapi aku okay dengan slow-mo punya apa orang cakap elemen tu. But Macam kalau berulang kau sangat. too much, kau dia buat kau overwhelmed tau. Aku rasa macam aduh penatnya lah shit, benda ni je dia nak tunjuk kan. Tapi other than that, aku berpuas hati sikit lah sebab dia punya lakonan Alia Bhatt memang lain daripada lain. Sebab aku biasa tengok Alia Bhatt ni dia lemah lembut tau. Tapi kali ni dia pegang watak seorang yang macam apa orang cakap
yang keras kan. Lepas tu yang suka berlawan. Aku macam tertarik lah tengok watak tu. Yang satu lagi watak, satu lagi yang perempuan lagi satu tu pun lakonan yang itu bagi aku biasa-biasa je. Okay. Aku nampak dia macam dia punya exaggeration agak terlebih sikit. And somehow kadang-kadang macam ada part yang aku macam cringe tau. Lagi-lagi part yang macam kau bayang tak dia macam okay, dia macam tengah settlekan sesuatu. Contohlah dia tengah ada penjahat datang. Tiba-tiba dia orang dah pukul penjahat, tiba-tiba dia orang nak berkumpul kat tengah-tengah nak tunjuk framing dia orang. Lepas tu framing lah diri dia orang, oh macam gagah lah, macam superhero lah kan. Faham tak? Dia macam dia terlalu overdo sangat tau. Dia buatkan aku macam cringe-nya. Itulah dia nak menggambarkan. Itulah. Lepas tu tambah lagi yang perempuan lagi satu tu, dia macam dia punya reaction muka aku macam apa yang tak payah nak tunjuk sangat aku. Yang si kakak tu ke? Durga. Ya, si kakak tu. Dia macam nak tunjuk sangat yang aku in this, I'm in this team. Aku macam join this Avengers, right? I'm here right now. Oh, look at me. Faham tak? Aku cakap, cukup. But aku suka lakonan Alia Bhatt. Aku suka lakonan Bobby Doll. Gila. Aku cakap yang Fatih. Oh, Fatih, yes. Baba. Obviously. Aku rasa macam aku pernah tengok dia. Cuma aku tak ingat kat mana. Dia dalam cerita Animal. Oh, dia ke tu? I Yes, see. dia pandai lakonan. Dia memang best gila. Fighting scene, koreografi dalam fighting dia memang sumpah cun. Gila-gila cun semua. And if let's say korang tengok dia punya trailer, korang akan perasan ada satu cameo yang akan muncul. And Yes. yes, Aku rasa cameo itu pun one of yang the best juga tau. Dia punya cameo dia, even aku lelaki, aku kan gay tau, please tapi even aku lelaki, cameo dia buatkan aku macam bersorak tak orang? Bersorak? Aku sorak je lah sebab 5 orang dekat dalam tu kan. Tapi sebab kita kenal dia. Kau kenal dia, aku kenal dia. Kita dah tengok dia before this. And cara dia entry tu pun macam best gila tau tak? Cara dia kenalkan. But satu lagi aku disclaimer sejak aku bukan gay tau. Tapi kan dalam hall masa dia keluar tu kan, aku pun macam nak bersorak juga tau. Tapi slow-slow lah sebab tak nak lah. Sebab hall pun tak ramai orang. Tapi aku dengar ada 2 orang budak perempuan Melayu kat depan aku, 2 baris depan. Dia orang pun macam Aku pun macam nak join dia orang sekali. Macam fanboy. Tapi best lah. Dia punya tu memuaskan tau. Aku puas gila tengok dia punya cameo tu. And tu one of yang menarik lah dalam this movie kan. Aku rasa kalau ramai peminat cerita-cerita Hindustan ni mungkin ada yang dah tahu. Daripada trailer pun dah tahu dah siapa. Dah tengok mata pun dah tahu. And siapa yang follow YRF punya movie ni pun mesti dah tahu punya lah. But ada satu benda yang aku nak complain lagi lah. Aku rasa dia macam terlalu kan, diorang kan like cinematic YRF kan. Yes. Kabir. Yes. Bukan, ada Kabir War lah. Kabir. Ada Patan, ada Tiger kan. Okay. Aku tengok War hari tu. And aku tengok ending dia. Yang dekat macam dekat bahagian yang macam dekat desert tu lah, yang ada pasir tu kan, perasan tak kan. Dia cakap yang Kabir cakap dengan dia punya team tu, join aku, join Patan, join Tiger kan, sekalian. And that dialogue digunakan sekali lagi pada hujung this movie. Membuatkan aku rasa macam kau macam betul-betul nak jual orang kan. Macam chill, we know tak siapa yang ada dalam ni. Like perlu ke mention nama orang? Jom join. Ada Patan, Tiger, macam Kabir, macam tak payahlah. We know. We as audience, we know. Takkan itu sahaja korang punya kenapa tak cakap join the team? Something like tu lah. Dia macam Nick Fury lah nak ajak join the Avengers kan. Tapi dia sebut join lah. Ada Iron Man, ada Captain America, ada Hulk. Aku macam tak payahlah sebut benda tu. Relax lah, chill. Ini bukan superhero, ini spy saja. Dalam tu ada banyak juga spy. Dia macam bagi aku it's a human organizational je kan. But dalam tu adalah
Patan apa semua, but maybe ada spy lain juga kan. But Mm-mm. dia terlalu menjual tau. Saja nak jual kan, nak bagi nak sebut nama Patan, nak sebut nama apa, Mm-mm. nak sebut nama tu kan semua. Biasa kalau Nak MCU jual. diorang tak buat benda tu macam ni. Diorang tak buat macam tu. Diorang macam biasanya Soft diorang sell. akan sebut nama, diorang macam hard sell tau. Kalau Hard macam sell tu lah. MCU diorang soft sell tau. Uh-uh. Diorang macam akan sebut, oh ada lelaki laba-laba, oh itu Spider-Man. Diorang tak sebut Spider-Man, diorang sebut lelaki laba-laba. Yes. Mungkin contoh Mm-mm. contoh Captain America dalam apa, cerita Captain cerita Doctor Strange, Mm-mm. The Madness of Multiverse. American Chavez datang, dia ada bagi tahu, saya baru selamatkan apa, Amerika apa, Doctor Strange bagi tahu saya baru selamatkan bumi daripada manusia laba-laba. Lepas tu American Chavez, oh manusia berlabah, macam mana bentuk dia apa semua kan. Faham tak? Dia tak jual sangat macam Spider-Man ke apa kan. Tak ada, dia tak sebut nama tu. Dia macam, faham tak? Dia ceritakan balik. Aku suka this kind of, apa orang cakap, diorang munculkan ada karakter lah. Tak perlulah. Maybe dia boleh sebut, oh ada satu lelaki rambut panjang degil dalam rambut apa. Betul lah kan. Allah Itulah. alam lah, but itu salah satu yang aku rasa macam cringe lah. Sangat ya, let Try chill. hard sangat. Try hard lah. Nak jual nama apa, Kang tak laku lah. Tapi kat Malaysia susah lah nak laku benda cerita ni. Aku expect too much lah kat Alpha sebenarnya sebab YRF kan. Tapi aku rasa War better kot. Setuju? Tapi konsep this one. Tapi kepuasan overall storyline aku suka War. War 2 kan, yang baru punya. And Patan lagi better daripada ni atas lagi lah. Aku nanti nak rewatch balik Patan lah. Apa lagi yang kau suka yang kau tak suka? Aku rasa apa kita tak perlu susun nak suka dulu. Kita itulah, marpah je. ada nasi campur dah ni. Sebab aku dah mention dah apa benda yang aku suka apa semua tadi kan. Cuma nak mention mungkin yang aku rasa kekurangan dia sikit. Sebab hang pun dah mention sikit dah. Sebab aku rasa macam ada part-part yang rasa macam dia pun terlalu terkejar-kejar, terlalu rushing. Lagi-lagi part awal-awal tu lah. Macam kata kan, macam mana dia development dengan adik-beradik, dengan bapak dia apa semua. Aku rasa macam di awal-awal, tak tahulah, aku rasa lah. Even start daripada masa dia baby tu lagi pun aku dah rasa macam agak rushing dah kat situ. Sepanjang act 1 tu aku rasa macam dia macam aduh, kalut-kalut, siapa kalut-kalut ni kan. Awal-awal tu lah aku rasa kalut sikit. Other than that, okay lah, boleh lah. Even CGI pun adalah sikit lah, tapi tak apa lah. Yes, CGI. Nampak lah CGI dia tu. Oh, Arif bom tu tak sabar nak cakap pasal CGI kan. Laju sangat lah. Aku tak tahu lah, CGI dia geram betul lah. Aku macam banyak benda yang bukanlah aku nak cakap geram, aku pun tak boleh buat benda macam, tapi kita tengok lah. Yalah, kita harap kenapa aku makin salty Okay, so itulah kenapa makin salty ni lah. Sabar, relax. Nasib kita dah lama tak review movie kot. Nasib bukan tak ada filem director Malaysia yang tengah tengok ni cerita Hindustan kat India. So aku tak rasa dia pakai tengok konten kita. Kalau dia tengok nanti dia pun komen ni. You buat filem sendiri lah. Nanti dia Tapi so far cerita ni best lah. Ada best still boleh ditonton dan tak menyesal pun aku tonton ni, sebenarnya best juga. Ada lagi satu harapan aku untuk filem ni yang aku rasa dia tak 100% fulfill aku punya ruang kekosongan tu, iaitu filem pula. Iaitu sequence lagu dan menari dan tarian semua tu. Dia lagu tak banyak kan? Tak banyak. Dia tak tu lah, dia tak rasa lah. Tak melekat dalam kepala otak. Dia tak macam dia tak sampaikan. Yes, dia tak buat kau keluarkan phone untuk Shazam. Itulah, impact dia tu kurang sikit lah. Yes, betul. Kalau korang nak tahu, Syed ni kalau tengok movie, apa-apalah, dia kalau tertarik dengan tu benda, senang je. Tengok dia keluarkan phone, dia Shazam. Memang tu dia tertarik apa. So balik-balik tu dalam kereta dia akan dengar balik lagu tu. Tu kali ni tak ada dengar balik pun. Dia macam lagu tu habis dalam panggung je. Dia tak ikut aku balik rumah.
Mungkin lagu dia kurang lah. Tapi itulah. But yeah, aku rasa tu je kot daripada aku. Rating aku untuk this movie 6.5/10. Hush. Aku tak sangka rating yang macam tu. Wow, okay, So, okay. Okay, sebab tak tahulah. Okay lah, hang mungkin ada hang punya benda yang perasan yang hang tak suka ke apa semua kan. Aku mungkin tak perasan. Aku just perasan dari segi aku rasa pacing dia agak terkejar-kejar dan juga lagu sikit dan mungkin CGI sikit. So, yes, aku dah bagi rating aku dekat TikTok sebenarnya. So, aku tak berani nak ubah. Tapi aku tak adalah nak kata aku tak berani nak ubah. Aku stick dengan apa yang tak aku payah aku ubah. rasa lah. Stick je. Yes. So, untuk Alpha kali ni aku bagi dalam 8.3. Oh, damn. Aku tambah satu lah. Sebab aku masih enjoy. 7.5. Aku 7.5 sebab aku tak fikir lagi pasal rating. Aku nak bagi je kan. Rating ni inconsistent tau. Inconsistent sangat. Korang yang mana tengok, Betul juga. anggap sahaja rating ni tak boleh bandingkan. Tak boleh bandingkan rating dengan movie lain. Movie-movie lain. Anggap saja rating ni adalah bar kepada kepuasan. Dalam 10 tu berapa aku bagi. Macam tu je. Tapi Betul. nak tahu lebih lanjut, dengarkan review. Anggap saja rating ni sebagai scale bar sahaja. And Betul. tak perlu dibandingkan dengan movie lain. Sebab mungkin ada korang tanya, kejap, movie ni kau bagi 8, movie ni kau bagi 8, tapi bila tengok balik dua-dua ni lagi best. Kenapa? Tu 8 ni 8, patutnya tu 7 ni. Tak. Itu lebih kepada Yes. macam kita punya scale bar untuk this movie lah. Betul. Dibandingkan. Betul. Bagi aku benda tu inconsistent lah. Like kalau betul-betul nak tahu gambaran that movie tu macam mana, baik korang dengar secara keseluruhan, korang boleh nampak dia punya gambaran movie tu. Sebab setiap movie dia ada kekuatan yang berbeza sebenarnya. And aku tambah satu, 7.5 lah. 7.5. So, Apa serendah pula? Rendah sangat 6.5 tu. Dah macam cerita-cerita best pula. Best saja sebenarnya. And korang recommend untuk pergi tengok. betul. So, why not? Action puas hati bagus, boleh enjoy. Yes, cerita Hindustan kan. Kepada hampa yang Alia mungkin Bhatt kot. datang untuk tengok action, aku recommend hampa untuk tengok. Tapi kalau hampa datang dengan mindset nak menari, nak joget-joget, mungkin boleh letak tepi lah. It's not about this film. Baik korang. Yes. Korang pasang YouTube kat rumah dengan lagu Hindustan. Banyak lagi mood. Betul. So yeah, itu je lah Okay, aku. so kalau korang ada apa-apa pandangan, cuba korang tinggalkan di ruangan komen. Lepas tu jangan lupa untuk follow kami di Instagram dan juga TikTok. Okay, kami perlukan sangat korang punya support untuk kami. Yang mana kami ni masih lagi lah terkejar-kejar nak cari follower. Okay, kami nak dapatkan 100 dekat TikTok. Berangkak. Dan juga kami nak cuba dapatkan subscribe. Kami juga nak dapatkan subscriber dalam TikTok ni, dalam YouTube ni dalam 100 juga. Okay, sekarang dalam 93. Nampak tak? Betapa kami ni slow sangat. Macam kura-kura tahu tak? Tapi it's okay. Kami buat benda ni semua pun it's a passion je. Just hobi kami. Tak mengharap apa-apa. Don't worry. Tapi mengharapnya kalau boleh apalah 100 tu pun jadi nanti. Jangan lupa subscribe dan juga follow lagi sekali. Jangan lupa subscribe. Dia akan keluar ting kat atas ni. Jangan lupa subscribe and until next video. Okay, jangan lupa untuk kita jumpa lagi untuk next video. And korang boleh tinggalkan ruangan komen apa lagi video-video yang korang nak kami buat ataupun apa-apa movie yang kami review lah. So itu saja. Thank you everyone for watching and jumpa lagi di video seterusnya. Bye bye. Porak screen. Bye bye.